مسجد الإحسان Majlis ilmi pagi hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita pada pagi yang mulia ini untuk kita sama-sama menunaikan amal ibadat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suasana tu sedap tidur pada pagi ini, kalau kira mudah-mudah payah nak lepaskan selimut, tapi kerana kita ni memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, boleh juga kita mari buat amal ibadat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dalam surah Al-Mumtahinah, iaitu yang ini ayat yang kelima. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal waliyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu ayat kalau dah Allah Subhanahu wa taala wayak kepada kita semua orang Islam dan orang mukmin, tentang kita dalam nak bergaul dengan orang-orang yang lain pada agama, yang agama tidak serupa dengan kita. Ni adalah dalam ayat ni satu hukumnya, satu cara, satu hukum hidup bagi orang engkau duduk dalam sebuah negeri, sebuah negara yang agamanya tak serupa. Duduk di atas dunia ni bukan ada salah sebuah negara saja ni, sebuah negeri saja. Ada negeri lain juga. Negeri lain juga. Ni panggil kata ulama kata ni satu, kalau orang ngajilah ni hukum antara bangsa, hukum nak mengatur beberapa buah negeri, hubungan antara negeri dengan negeri. Kalau itu bagi takut maitang batik lah, kalau itu mati luar negeri lah ni. Cara lagu mana Islam ni takak, masya-Allah, hidup dalam sebuah dunia yang berlainan agama, berlainan negara. Jadi ayat yang tiga yang kita lepas dah tu ayat suruh tengok contoh Nabi Ibrahim. Dalam masalah Nabi Ibrahim menghadapi pak dia yang tidak seagama dengan dia. Pak dia tu kita tahu dah kata syirik dah. Tak beriman sebagaimana Nabi Ibrahim. Tapi kita nak itikad kata selama mana dia tidak beriman, kita tidak boleh turut dia, sehingga dia tu beriman pada Allah. Dan tidak boleh minta apung ke dia dalam masalah apa dia buat dosa, kecuali kita boleh doa untuk Tuhan buka hidayah pada dia.
Hari ni Allah Subhanahu Wa Taala wajak pula satu cara bagi kita. Dia kata kena Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Rabbana ni makna dia serupa dengan Allahumma. Allahumma ya Tuhan kami. Rabbana pun seperti juga doa. Dah. Rabbana ya Tuhan kami, ya Tuhan kami. Tuhanku, kalau bahasa kita kampung kecek dah. Tuhanku, la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan menjadikan kami ni sebagai ujian bagi orang kafir. Jadi jangan Tuhan, kita doa pada Tuhan, jangan kita ni tempat ujian bagi orang kafir. Ujian kan? Duk musuh, duk perang, duk gapo orang kafir, ujian bagi kita. Duk uji kita tu atas sebab orang kafir tu. Bila kita dah dibagi ujian bagi orang kafir, duk perang, duk balah, duk gapo itu, lama-lama benar oleh orang kafir, maka kita diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena seksa lah kita bila supaya kita tengok contoh dia hari ni supaya Wazah dah. Supaya Wazah Palestin. Ya, Israel puasa dah, Yahudi puasa. Pak tengok Yahudi buat lagu mana terhadap orang Gaza. Dah, ada orang Islam. Sekak lah gitulah, tak boleh makan lah, susah lah, tak boleh air, tak boleh gapo, sehingga nak boleh mati kering lah gitu. Tapi kerana kuasa Allah tak kuati lah, tak mati, tak dapat ajar dia. Ni sampai ni kena berdoa juga. La Rabbana taj'alna fitnatan lil ladzina kafar. Doa jangan kita ni jadi bagi uji ya, bagi uji bagi orang kafir. Orang kafir tu buat nyanyo apa gitu gini. Yang sebab orang kafir tu uji kita. Tu sebab itulah tak boleh. Waghfir lana, dan minta apunglah pada kami. Ni. Sebab boleh jadi dosa-dosa kita, dosa-dosa buat kesalahan kita itulah. Jadi bagi ujian sampai itu kita tu kena doa semua, doa minta ampun semua pada Allah Subhanahu Taala di atas kesalahan. Kesalahan apa gitu gini. Dak. Sebab ujian bagi orang kafir ni, orang kafir bila dia benar, dia bila puasa tak ada hari dia tu nak sebelah pada orang Islam. Dah, nak sebelah pada orang Islam. Tapi ni kalau kita tengok dunia ni di hari ni baru abad 20 ni ya, orang Islam baru boleh kuasa atas dunia. Jad pada abad 18 19 dulu tu negeri Islam semua tu jatuh pada orang kafir belaka. Dah, Mekah sendiri nak ayat Mekah Dinah dulu tu Mekah, orang pergi Mekah dalam itu zaman Tok Cik kita tu dia ingat lagi lah, dia ada ajak kita. Zaman itu kalau ada pergi Mekah tak boleh pergi Madinah. Kan Madinah negeri lain dah berkata. Kau tu kena minta visa suku. Kena susah buat jalan kaki, kena air tu susah tu, tak ada tu kuasa dia. Dah zaman tu orang pergi Mekah zaman tu pergi kapal laut, kapal layar dah. Bukan pergi kapal laut dah, kapal layar. Berapa bulan, 2-3 bulan nak boleh sampai Mekah tu. Orang tua kita, Tok Cik kita tu pergi kapal layar dulu, dia ada wajah. Bagi dek Mekah tu Tok Hotina tak lagi Madinah. Kerana Madinah tu dikuasa oleh negeri orang lain. Negeri lain kuasa Madinah. Yahudi, Nasrani belaka, puak Amerika, puak Kota Amerika ada lagi lah tu. Akrik dengan Peransik, duk balah akrik Peransik Portugis. Duk kuasa lagi, duk jajah lagi orang-orang Islam Timur Tengah tu. Wah, nak pergi tak boleh kerana kena visa pula. Apa visa pula bukan dia mudah. Kita mau lagi sekat Mekah, Madinah tak lagi. Tak lagi tengok Masjid Nabi kau tu, orang-orang dulu sampai dulu tu. Tu ayat abis ni kena berdoa juga, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan jadi kita ni jadi ujian bagi orang kafir. Orang kafir buat nyanyi, duk azab kita apa gitu. Bila azab bawa kita tu kufur, jadi kita kena azab, kena seksa pula. Dah. Tu dia. Sebab tu Tuhan kata, waghfir lana, ampunilah bagi kami kalau ada kesalahan, ada minta ampun semua. Kenapa?
Rabbana innaka antal azizul hakim, kerana Engkau lah orang yang sangat kuat dan sangat bijaksana. Tak ada lah orang yang lebih kuat, lebih gapo daripada Allah SWT. Cuma Allah sajalah. Sebab itu kena berdoa, nak minta pada Tuhan. Dia nak minta pada orang tu, dia nak minta pada negeri tu, dia nak minta pada negeri ni. Sekolah ni banyak ke. Sampai dunia kata tu lepas pada pergi dunia yang kedua ni, jadi gasi tak dunia ni Amerika dan Rusia. Amerika dan Rusia jadi gasi tak dunia lepas pada pergi dunia yang kedua. Banyak ke negeri yang merdeka lepas pada tu tak masuk bawah tiap Amerika, masuk bawah tiap Rusia. Jadi tak yakin pada Islam, tak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini tu dia kata Rabbana innaka antal azizul hakim. Mungkin minta pada Allah, kerana Allah lah aziz, Allah lah hakim, bijaksana. Tapi kerana Islam kau tu pun tak ada itu mana. Banyak lari ke Amerika, tidak buat lari ke Rusia. Libya dengan Mesir lari ke Rusia. Qaddafi, Jamal Abdul Nasir masuk bawah tiap Rusia. Saudi pokok ni masuk bawah tiap Amerika. Saudi, Kuwait, kota pokok ni masuk baik dengan Amerika. Kerana gasi dekat tu dua ni tak ada berdiri pada kaki sendiri, tak ada masuk lah itu dah ni. Tu nak ayat dunia. Sampai ini tu kata kena berdoa waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim, kerana Tuhan yang jaga. Sampai itu kita tu buah Iran deko mari dah hamba sah mari. Kita puasa itu benar lah. Tu kita tak pecah lagi kata Syiah Iran ni Syiah Rafidah dah. Kamu dok kata Syiah sebagai ahli bait. Kita sokong lah kata Iran tu, kerana dia deko mari, dia tak masuk oleh Amerika, dia tak masuk oleh Rusia. Kata ni Islam pasal ni, ya kena Islam pasal ni, tak masuk oleh itu, tak masuk oleh ni. Jangan kita deko mari baik duk jadi ketiak orang bukan Islam juga. Iran mula-mula kata Khomeini tu mulai mari tak baik dengan Amerika, tidak bawah Amerika, tidak bawah Rusia. Kata tu tak pecah lagi kata Rafidah lah dah. Lama-lama tu pecah kata Syiah pasal ni hak Iran ni. Tapi kata tu kita sokong dia kan tu. Kita sokong dia kata tu. Orang meletak Iran kata kita murih benar lah, kita berkecek murih. Dia kata puak-puak itu dia kata Iran ginilah gitulah ginilah. Amerika murih lah apa gitu gini murih lah. Ekonomi pun jatuh. Kalau kita kata ekonomi Iran ni minyak terkaya nombor 2 di dunia lepas pada Saudi. Daripada Saudi, Iran lah itu duk pelik minyak banyak tak dunia. Tapi pelik banyak minyak Iran ni semua tu hantar ke Amerika belakang. Tidak perlu duit kelik pada Iran. Kelik mari apa? Kapal tupel. Senjata bedil. Amerika hantar lagi. Duit tak ada boleh guna. Jadi orang Iran tidak boleh menikmati kekayaan yang ada pada Iran. Amerika ada menikmati supaya Saudi juga. Saudi pun ikut Amerika nak minyak banyak mana harta lagi ke Amerika. Saya nak beli kapal Dubai Airways. Kapal Dubai tak bunyi suara. Saudi beli. Kapal Dubai beli kapal Dubai tak bunyi suara beli mari orang Saudi nak bawa tak ada. Amerika mai bawa. Upah Amerika pula. Tu Amerika pula. Itulah dunia tu. Tu lagi kata duk bukti orang tu. Pasah Iran pun sepatu juga. Amerika Khomeini klik mai boleh berlaku hamba sah Iran mari. Iran menguraikan gali minyak harta ke Amerika. Tu dia surat khabar pakat conti semua kata Iran ekonomi setakti Iran ni jatuh politik ni. Padahal kita tengok kau tu belah sikit pun asal orang Iran tu boleh menikmati. Banyak pun orang lain tak menikmati faedah pun. Kita makan nasi dengan ikan tambah pun tak apa pun kita makan. Kalau makan dengan daging lembu orang lain duk makan lah tak faedah pun. Kita sembelih orang lain makan. Puak dalam rumah kita lah lain makan. Mana baik dah. Walaupun kita makan dengan ikan tambah, tapi kita makan.
Kau tu Iran, pura lagu tu orang pakat cemti. Pakat cemti Iran pun itu, tapi tetap dia boleh kejak duk orang gitu. Saya tengok Amerika suruh Iraq mai serai, suruh gapo mai serai, tapi ambil Iran boleh mempertahankan pergi lama mana dengan Iraq kau tu. Lepas tu ambil Iraq pun tu Amerika juga. Mai duk pergi dengan Iran. Kau tu kita tak pecah lagi lah kata Rafidah tu dah. Tapi dia ingat kata ni pasal ni lah, Islam kan pasal ni. Jangan duk masuk oleh Amerika, jangan duk masuk oleh Yahudi, jangan duk masuk oleh Komunis. Tu Islam ni ada. Tapi orang lain lagu tu lah. Tapi ini tu kata Rabbana innaka antal azizul hakim. Kena suruh ke Tuhan, kerana Tuhan yang kuasa, Tuhan yang bijaksana. Tahu akibat lagu mana dia tetapkan lagu ni, akibat nak jadi lagu mana Tuhan tahu. Dan Tuhan kata wala yaqa akbar. Tuhan tak takut pada akibat nak jadi lagu mana. Kan apa yang Tuhan tetap, yang Tuhan tetap pun itu ini, kau itulah yang lebih baik bagi kita. Ni Tuhan wajak. Habis ni dalam kita nak itu pun ini kena berdoa semua Tuhan, jangan tak jadi kata ujian pada kita ni berat sangat apa gitu ini. Lepas tu lagi Allah SWT wajak pula laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu tu ada contoh yang paling baik. Contoh apa? Iaitu contoh Nabi Ibrahim dan kaum-kaum Nabi Ibrahim, contoh yang paling baik. Paling baik mana? Dalam masa Allah menghadapi orang yang tidak seagama dengan kita. Ni tu dia kata laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Bagi kamu tu ada contoh yang paling baik. Yang banyak contoh-contoh pada Nabi Ibrahim lagi pun. Supaya juga dalam surah lain tu dia kata laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Bagimu tu lepas pada tu ayat pula pada kita laqad kana lakum fi rasul hasanah dah. Bagimu tu adalah rasul, contoh daripada rasul yang baik. Tapi kita tidak ambil contoh tu. Dah contoh Nabi kita buat apa itu ni pada tu ayat dah ada surah lain. Nabi kita tu adalah contoh yang paling baik bagi kita. Tapi kita tidak turut hak contoh Nabi. Tapi kita ayat tu kita kasih ke Nabi. Awak molok lah kasih ke Nabi, awak tahlil lah ayat tu kasih ke Nabi. Tapi contoh Nabi buat tak ada sahbuk itu. Nah, Nabi buat kita tak ada turut. Kita ngaku kita saya ke Nabi, kita ni saya Nabi. Tak boleh lagi ni kalau kita tak buat molok, tak gapo Nabi tak marilah gapo tu kita dongeng belaka, kita dak buat kira. Contoh sungguh kita tak ada turut. Tak ada ambil. Sebenarnya laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Banyak contoh Nabi Ibrahim dalam menghadapi orang lain agama. Ngapak dia buat baik, ngagapu buat baik apa gitu gini. Tapi dalam masalah agama tak boleh duk turut pergi mari lah, tak ada apa gitu gini. Nah, supaya dengan ayat lain tu kata laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Bagimu contoh yang paling baik pada Nabi. Hak Nabi tak ada buat pun tak ada buat lah. Tapi hak Nabi buat belana tak ikat nak buat. Tapi tak buat. Hak Nabi buat belana tak ikat nak buat. Kalau wajak zikir, Nabi zikir atau selalu dah kalau Nabi. Kalau hak orang lain wajak tu gaduh. Gaduh. Tu masuk bulan Rajab, suruh doa, suruh gapo. Nabi tak ada itu pun. Suruh puasa, suruh gapo. Nabi tak ada, tapi bergaduh. Puasa senang kaum tak bergaduh. Hak Nabi buat. Puasa tu, puasa ni hak Nabi tak ada buat bergaduh. Puasa hari putih 13, 14, 15 ada puasa. Hak Nabi buat. Tapi wajak saya ke Nabi. Itu pula jadi kita kecek balik. Kecek jadi balik belaga kamu sendiri. Inilah panggil kata itunya. Ini tu yang kata laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Bagi siapa dia tu yang kata, tu yang pun ilat juga. Siapa dia orang nak ambil contoh Nabi Ibrahim, contoh Nabi apa gitu ini. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap kata dia tu nak jumpa dengan Allah dan nak jumpa pada hari akhirat. Mana kata kalau kita faham pada ayat ni orang dah tak turut Nabi, tak ada ambil contoh Nabi, contoh apa tu.
Dia tak jumpa, dia kata dia tak jumpa dengan Tuhan ke kena. Kalau kita balik ayat ni, ayat ni maupun pada ayat ni dah. Karena Tuhan kata orang yang ambil contoh Nabi Ibrahim, contoh Nabi ni bagi mereka liman kana yarjullah, bagi orang yang harap nak jumpa dengan Allah dan dia tu akan nak jumpa dengan hari akhirat. Maka orang tak turut contoh, tak ambil contoh Nabi Rasul, mana tu orang tak jumpa, tak ada harap kata dia nak tunggu hari akhirat. Seolah tu gitu. Tak ada orang tak percaya pada hari akhirat, tak percaya dah jumpa dengan Tuhan. Orang ni Islam tak kalau kita kira gitu. Kerana orang ni kena jumpa dengan Allah, jumpa dengan hari akhirat belakang. Kan? Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mu berimanlah dengan Allah dan beriman pada hari akhir. Kerana ni masuk pada rukun iman. Pak kalau tak ada percaya ni, masuk pada rukun iman ke tak? Kan? Kalau kita kira tak ada asal daripada rukun iman, kan? Ni ayat ni kalau kita tengok gitu-gitu kata tak ada berat nah. Tapi kalau kita itu mai berat ni masuk pada rukun iman, pas rukun iman dia tak ada iman, tak ada jalan lah kita ni, kan? Karena orang tak percaya dengan jumpa dengan Allah, tak percaya pada hari akhirat, kita ada iman dah nah. Karena tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Berapa ayat tu ada sebut itu tu. Maka tu yang mari pula oleh belakang. Wa man yatawalla. Siapa dia paling. Siapa dia tu set paling tak ambil contoh, tak tunggu, tak percaya tu ayat. Contoh pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, contoh pada Nabi Ibrahim. Tosai ni. Hak tu ayat tosai. Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maka Tuhan tak ada apa, kerana dia tu tak ada gantung apa dengan kita. Dia beriman, kita beriman, kita turut tak turut pun Tuhan tak ada ugi apa. Dah. Tapi itu dalam surah Ibrahim, Nabi Musa kata qala Musa in kuntum takfur. Qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau mu semua tah dunia ni hai Bani Israel, kalau mu semua dalam itu kufur apa pada Tuhan, tak ada percaya pada Tuhan, Tuhan tak ada ugi apa. Nah, Tuhan tak ada ugi apa ni baik Tuhan hari sini. Wa man yatawalla. Kalau mu tak ambil contoh Nabi, kalau Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut lewat dan contoh, tak ada percaya kata nak jumpa dengan Tuhan, tak ada percaya pada hari akhirat. Fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Tak ada apa, Tuhan kaya, Tuhan terkaya, Tuhan terpuji kat situ. Tuhan tak ada kurang apa. Kalau kita ni orang tak pergi jemur kita, tak turut kita rasa rugi dah kan. Nah, pasal kata kita ni hina dah, kita memang tak buat kira dah. Tapi Tuhan tak ada apa. Tuhan tak ada apa. Nabi ni Tuhan wari ayat ni fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Kita ni tak sos maje nanti Tuhan rugi kan. Kita tu mikir pasal tu atik dah. Kita tak pergi walasah itu imenannya. Imen tak ada orang, tapi Tuhan ada apa kan. Siapa dia tak bangun subuh sore pun Tuhan ada apa dah. Bukan kata dia tu rugi, dia gapot tak. Tu itulah. Itu ayat kita tahu. Lepas tu lagi itu dia kata asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minkum mawaddah. Ni kita jangan hati kita jangan dendam. Ni ayat ni ayat pada kita ni kadang-kadang kita dendam bawa sampai mati. Bawa sampai mati. Ni perangai Melayu. Jangan nak juga ke panggil Islam. Balah ni ingat tempat mati. Kecek bah mampu. Kecek bah mampu dah. Ni ada ni tu wajah ni tu kata. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina alaitum minkum mawaddah. Asallah ni boleh jadi kalau kita kecek masa kita. Boleh jadi siapa mudah-mudah Tuhan menjadikan di antara kamu yang muda musuh, yang muda balah apa itu kan. Tuhan boleh jadi mawaddah, jadi kasih sayang, jadi baik pula.
Ni jadi baik pula. Habis kita jangan duk kecek buku tu. Aku tak tegur dah dengan musapak mati. Habis tu dah saya boleh balas kat berapa hari ya? 3 hari ya. Kalau lebih pada 3 hari, gimana? Dosa lah kalau tak kecek. Dosa lah. Karena Islam benar sekat 3 hari ya. Sebab 3 so payah lagi sekat 3 hari, apa lagi? Hormat tamu mai rumah sekat 3 hari lepas dah tu. Ada dah mau hidup tupai bulan-bulan ke dia nak pakat dubek lah. Kata nak makan nasi lah gapo kan. Kau jamu dah mau sekat 3 hari ya. 3 hari dah. 3 hari ya. Pada tu akak kira lah. Ke dia hidup bulan-bulan dengan anak bini dengan gapo macam ni gapo nak makan pun ambil mana juga. Dan 3 hari tu kena hormat. Lebih pada tu akak kira lah. Kira lah aku anak-anak pun Ngejah ambil ya. Ngejah ambil lah. Ngejah ambil lah ni. Lepas ni 3 hari pun balas boleh. Tapi lepas dah 3 hari kena pisah baik. Tak boleh lah nak buat itu. Dosa kalau tak kecek tak apa. Tapi ni tu kata asallahu an ja'ala bainakum wa bainal ladzina alaitum minhum mawaddah. Boleh jadi Tuhan jadikan bagi kamu dan bagi musuh-musuhmu tu pada satu boleh jadi mawaddah, baik kasih saya pula. Orang balas 120 tahun Tuhan boleh baik lagi. Siapa dia balas 120 tahun? Musuh pergi Aus dan Khosrok. Orang mana Aus dan Khosrok ni? Medina. Orang Ansar. Asal mula tu dia 2 beradik ya. Aus dan Khosrok ni asal 2 beradik tu mai anak cucu cicit. Akhir balak dia ni turut sejarah 120 tahun sebelum pada Nabi pergi. Sekat Yahudi masuk mari pun dia duk balah pun itu ini. Yahudi mari pun panggil Yahudi ni yang nak orang tu balah. Kamu masuk lening, kamu masuk lening. Jadi budak itu lah Yahudi 3 puak dah. Masuk kita Medina Yahudi 3 puak. Sepuak pergi haning, sepuak pergi haning. Yahudi sama Yahudi tak ada apa. Rusia dengan Amerika tak ada apa dia tu. Tapi budak Amerika, budak Yahudi, budak Rusia bala amu tak apa mu bala bedil tapi mu beli bedil ku Rusia apa budak Rusia apa mu beli bedil ku budak Amerika apa beli bedil Amerika boleh jual bedil dia kata dah buat hak ni juga duk bala apa di tepi Rusia lah ni tu apa Ukraine beli bedil Amerika beli dengan Rusia. Hak ni juga ada bala. Melayu juga ada bala ada matinya. Haji juga ada sebelah hitam jari-jari. Ni kita tak khabar. Ni Aus dan Khosrok 120 tahun bala. Sampai ni akhirnya bala. Nabi mari po itu tu datang Nabi pergi hidup Medina. Jadi orang Ansar. Tak kenal. Tak ada. Hak bala 120 tahun tu hilang. Ni tu kata asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina alaitum minhum mawaddah. Jangan muduk bahaya kata nak balas siapa mati jangan. Boleh jadi satu waktu saya jadi baik. Kasih saya mawaddah boleh. Tapi ayat ni tu ayat pada mana? Pada orang Mekah dengan orang Medina tu. Kau ni kerana tak ada Fathul Mekah lagi. Kau ayat ni turun tak ada buka Mekah lagi. Buat Nabi tak ada klik lagi buka Mekah lagi. Jangan hidup putus asa, jangan hidup niat kata nak balas dengan orang Mekah ni sampai bila. Kerana satu hari boleh jadi Tuhan buka Mekah baik klik semula orang Medina dengan orang Mekah. Pak sungguh dah nyatanya dah. Bila Nabi klik pergi buka di Mekah jadi baik klik. Sehingga boleh biasa nikah anak sama anak pula. Baik semua adik-beradik klik semula. Ni mawaddah. Ni tu banyak kata mawaddah. Kenapa? Karena Tuhan kata wallahu qadir. Karena Tuhan kuasa. Nawi orang tu bala, nawi orang tu baik, nawi apa itu ini Tuhan kuasa belaka. Orang lain tak ada kuasa.
Orang lah tak ada puasa, kita dah agak nak jadi gitu, nak jadi ini tak ada puasa. Tuhan yang puasa. Wallahu qadir. Tapi Tuhan puasa. Wallahu ghafurur rahim. Dan Tuhan sangat ghafur, sangat wiapun, sangat maaf dan sangat rahim. Sangat kasih saja. Tu sebab itu kita jangan duk buat putus sendiri, jangan duk gapo sendiri, kerana Tuhan lah ghafur dan Tuhan rahim. Tuhan kasih saja. Jangan kita jangan duk niat apa itu gini, kerana tak ada. Semua tu Tuhan duk atur belaka. Tuhan atur belaka. Tu dia. Tapi jangan kita kata balas apa mati apa itu. Tapi kadang-kadang kita tengok orang ni balas ada di situ. Haidnya tak ada boleh sikit lah. Orang ni lagi Mekah, jadi duk balas lama tu kami baik lagi semula. Siapa teriak, siapa gapo balas. Jadi lagi Mekah tu rasa tak jadi baik. Ni balas pada balas puluh-puluh tahun dah. Puluh-puluh tahun dah. Kita tengok dia kata ni sampai kata bila Tuhan nak buka hati dia, kau itu gini balas. Kan kena kita orang Islam ni kena buat sifat denda tu, jangan kita taruh dalam hati. Sampai orang Arab dia, orang Arab dia kan nak bunuh nak apa, tapi bila salim habis. Tapi kita salim minta maaf. Kalau pula itu lagi tapi lagi nanti kelipar kutek lagi lah. Tapi itu nak perang buai perang tu. Nanti kelipar kutek lagi lah. Ni kalau dulu dah. Kena buai. Bila maaf habis. Kena habis lah. Orang minta maaf, kita maaf, habis. Jangan denda dalam hati. Sampai ni ada satu ketika Nabi baca tebah. Wayak banyak kita ni tahu belakang dah kata seorang sahabat Nabi tu kata ni orang akan masuk dalam masjid, orang ni akan masuk surga tanpa hisab. Dah masuk masjid, jalan masuk masjid rimah. Orang pun pakat sahabat pakat ada nanti tengok dia tu masuk mari. Ke mana dia ni masuk surga tak ada kena hisab ke apa. Hei buat amal tak ada serupa sekali. Duk dia keluar pun Nabi kata gitu. Pas dia tu juga masuk masjid. Duk hari kali yang tiga pun Nabi kata gitu juga. Dia tu juga masuk masjid. Lalu seorang sahabat ni kena heran, kena kita tengok dia buat amal lepo, dia semaya tahajud sampai cerah ke kena. Buat amal banyak ke kena dia. Tidur mana. Sahabat dulu dia pas itu dia nak tahu gapo pergi. Nah, kita dengan dia apa gitu gini tanya tak ada. Tahajud bangun biasa semaya 2 rakaat ada duk kata itu pun biasa untuk cokro pun biasa. Lalu dia tanya aku nak tanya muni apa muni istimewa apa muni boleh buat amal pada saya Nabi kata muni masuk surga tak hisab. Dia pun wajak tak ada tusuk pun dia kata ya amal lain biasa puasa pun biasa gitu ya. Nah biasa tak ada lebih pada semaya lain gitu. Tapi so dia ni tiap-tiap kali dia nak tidur, belum pada dia nak tidur tu dia doa pada Tuhan, ya maaf belaka apa dia buat. Orang buat pada dia. Tuhan ni payah juga kita dah. Payah juga nak maaf dah. Orang kata apa kita ni nak maaf. Pasal tak ada hati. Itu dia amal hak fisik dia. Tiap-tiap kali dia nak tidur tu, sebelum dia nak tidur tu, dia maaf belaka orang. Hak hari ni siapa kau malaikat hari kita nak pergi tidur tu, apa orang kata kita, apa orang hina kita, apa orang terjek kita, apa orang itu kita maaf sebelum tidur. Pas gitulah amalan dia tiap-tiap hari. Itu salah satu amalan yang baik yang Nabi kata boleh masuk surga tanpa hisab juga. Supaya orang duk puasa, orang duk apa juga. Ni kelebihan. Tapi itu sahabat Nabi kelebihan masing-masing. Jadi habis itu kita letak diri kita kata baik ana kita nak tu. Baik nak puasa ke, baik nak amal tahajud ke, baik nak maaf ke, baik sedekah ke, masing-masing kerana kita tak serupa belaka kelebihan dah. Orang ni kelebihan, orang ni kelebihan, tapi itu kita boleh turun. Ni kelebihan sahabat seorang ni macam tu ya. Dia maaf orang tak ada. Tak ada dalam hati dia apa tu. Tak ada sakut apa bagi dia. Itulah 3 ayat pada hari ni.
Mudah-mudahan kita boleh buat amal dan ibadat apa yang cocok dengan hati kita, apa yang ada kelebihan yang tuhuri pada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjidil Ihsan.